Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Jadi malam ni kita nak start kitab baru. Kita hal lepas dah tu tamat dah sebelum ada puasa hari ni. Sedang molek selesai 2 juzuk dah. Jadi kemudian kitab terbaru ni namanya Al-Yawaqitu wal Jawahir fi uqubati ahlil kabair. Ni dia hak moden dulu tu dia warna merah sikit. Boleh jadilah ni warna cerah ke apa. Mana kalau adik kakak nak kitab ni dia ada jual di kedai Jaafar Rawah ataupun di MZ, kedai buku MZ sebelah Pasar Raya Nirwana apa situ dekat kepada sekolah kan. Jadi Al-Yawaqitu wal Jawahir ni bi uqubati ahlil kabairi, maksudnya kita yang nak menyatakan tentang dosa-dosa besar. Jadi sesuai lah. Nah, walaupun mungkin kita tak buat dosa besar, tapi perlu kita tahu mana yang besar, mana yang kecil. Nah, mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita. Mana dalam kitab yang setebal ni ada tangan saya ni. Dia ada 2 tajuk. 2 nama dalam sebuah kitab ni. Tajuk yang pertama dia panggil Al-Yawaqitu wal Jawahir bi uqubati ahlil kabair, nak menyatakan tentang dosa-dosa besar. Nah, bagaimana keadaan dosa besar. Tajuk yang kedua dalam buku yang sama pada menyatakan dia panggil kewajipan suami isteri. Kewajipan pada suami isteri dia panggil kitab Uqudul Lajin wa Huququz Zaujain. Dan Huququl Lajaini wa Huququz Zaujah, nak menyata tanggungjawab suami isteri. Elok benarlah dan kita suami isteri ni kahwin lama dah boleh anak cucu dan apa kau selama ni kita buat, nah, baik atau tidak baik. Kita ni nyaganya tak sampai 20 riyal. Tak sampai 20 ringgit dia kakak. Nah, lebih kurang kau dengan habis dah tu pun Mutlain Nuraini tu pun lebih kurang 20 ringgit juga. Dia kakak boleh belilah kalau tak ada hak wakaf ke, tak ada ke. Nah, apa tu. Jadi malam ni kita start kita Al-Yawaqitu wal Jawahir fi uqubati ahlil kabair wa ahwali yaumil qiyamah fi sifatil jannah wa ahliha. Ini tajuk dia. Isi kandungan dianya nak menyatakan balasan orang yang buat dosa besar. Nah, dosa besar ni banyaklah, curi, zina, makan riswah, makan riba apa semua. Nah, tu. Dan nak menyatakan hal-hal yang sakut dengan hari kiamat, iaitu cerita neraka dan syurga. Ni dah muka depan. Nah. Jadi asal kitab ni ialah ditulis dalam bahasa Arab. Maka diterjemahkan oleh ulama-ulama Jawi. Siapa pengarang kitab asal ni? Asal kitab nama Yawaqitu wal Jawahir ni, iaitu disusun atau dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani.
Nama ulama yang menyusun kitab ni dalam bahasa Arab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yang mana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seorang ulama yang sangat alim. Dia ni alim lagi. Zahid zuhud. Pakih orang yang mahir dalam ilmu pakih, ilmu fiqh. Ahli hadis. Dan dia pengikut, dia bermazhab pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dia ni salah seorang pada ahli sufi. Ni bayu data dia. Berketurunan Mesir. Dia ni lahir di Mesir. Orang Mesir lah dia ni. Digelar ulama-ulama Mesir, gelar dia zaman dia Al-Kutub, di antara wali-wali kutub dia. Di antara kutub. Tujuan apa ni di kitab ni, kemudian ulama alih bahasa supaya kita mudah belajar dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini dia lahir di Mesir pada 27 Ramadan. 27 Ramadan pada tahun 898 Hijrah. Bayangkan dia akaklah. Sekarang ni 1443 Hijrah. Dan ni Syekh ni, ulama ni, Syekh Abdul Wahab ni, dia lahir pada 27 Ramadan pada tahun 898 Hijrah. Kemudian dia wafat pada tahun 973 Hijrah. Mana dia orang ulama-ulama ni, dia umur tak panjang. Kan? Banyak kan tutup guru ulama yang dia umur tak panjang. Allah Ta'ala sayang pada dia walaupun dia alim walau mana pun Tuhan sayang. Jadi maknanya tak ada sebab lah kalau kita tak nak percaya kan. Apa dia kata ni tentang dosa, dosa-dosa besar ni. Sedangkan dia ni kalau mengikut riwayat dia hafal Quran dalam usia 8 tahun dia aku. 8 tahun hafal Quran dia. Ni punya alimnya. Punya berpengetahuannya 8 tahun hafal Quran dah, masya-Allah. Kan? Masanya bakal 500 tahun dengan siapa kita ni. Jadi tajuknya Al-Yawaqit wal Jawahir ni, isi kandungan buku ni, kitab ni, kitab agama ni, pertama sekali dia nak menyatakan bab seksaan orang yang tinggal sembahyang. Itu mula-mula sekali. Bagaimana kedudukan orang tak sembahyang. Berasa selesa ke tak selesa ni orang tak sembahyang ni. Ni dosa besar antaranya tak sembahyang. Itu tajuk yang pertama dalam kitab Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Kemudian bab yang kedua, bila selesai bab sembahyang itu mungkinlah makan masa juga lah. 2-3 kali nak boleh habis satu-satu bab tu. Bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang diraka pada ibu bapa. Masya-Allah, diraka. Anak-anak yang diraka pada ibu bapa, kalau kita ni diraka ke mak pak, agak-agak senang kalau kita akhirat kalau kita duduk balah dengan ibu bapa atas dunia. Dosa sama mana dosa kita diraka pada mak pak. Sehebat mana kita nak diraka pada mak pak kita, walaupun dia sehina mana pun dia tetap ibu bapa kita. Jadi bagaimana keadaan besar dosa orang yang diraka pada ibu bapa, semua dijelas oleh penyusun kitab ni Syekh Abdul Wahab berdasar pada hadis-hadis Nabi SAW. Itu bab yang kedua. Ada pun bab yang tiga dalam kitab ni, kitab yang sama ni. Bila selesai kita tahu dosa sembahyang, tinggal dosa tak sembahyang ni, lagu mana? Lepas kita tahu dosa deraka ke ibu bapa ni,
Bab yang tiga nak menyatakan dosa orang yang minum arak. Nah, kita orang Islam ni perlu tahu. Jangan kita tahu atau haram minum arak. Nah, dosanya setara mana? Berat ke ringan dosa minum arak? Ini perlu kita tahu. Sekurang-kurang bila kita tahu tu kita takutlah nak minum arak. Nah, orang minum arak tu dia tahu dosa tapi dia tak tahu berat ke ringan dosa. Ini perlu kita mengaji. Nah, bab yang keempat dalam kitab yang sama ni juga nak menyatakan seksa azab orang yang melakukan perbuatan zina. Allah. Dan bagaimana hukum orang berzina, orang rogu orang jadi pelacur ke apa. Semua ada dalam tajuk ni. Nah, ada dalam hadis dosa orang yang zina. Bab yang kelima dalam kitab yang sama nak menyatakan seksa orang meliwat. Meliwat ni orang lelaki sama lelaki lah, homoseks ni panggil lah. Setara mana dosa ni orang? Amalan lah kaum zaman Nabi Lut. Orang lelaki suka ke orang lelaki. Zaman Nabi Lut. Orang tino tak laku tika tu. Orang jantan nak nikah orang jantan. Itulah Nabi Lut tak cakap royak, tak cakap ceramah, sehingga Allah Ta'ala balik bombing turun bala. Itu ayat manusia ni siapa begitu. Bab yang kena dalam kitab ni juga nak menyatakan dosa orang yang makan riba. Nah, kita tahu belaka dalam Quran pada cerita bahawa dosa besar makan riba ni. Maka kalau kita tak tahu dosa setara mana, kita duk rasa benda tu remeh-temeh. Alah, ada bahasa eleh, benda besar dosa. Bila kita tahu tu sekurang-kurang kita tak berani buat. Kalau hak kita buat dah, kita akan bertobat cepat-cepat. Bab yang ketujuh dalam kitab yang sama nak menyatakan seksaan bagi orang yang meratapi di atas kematian. Dan nak menyatakan pahala orang yang bersabar di atas kematian. Contohnya kita kata bila kita mati, keluarga tersayang, mati mak, mati ayah, ataupun mati isteri yang tercinta, maka kita tak boleh terima kenapa dia mati. Boleh dia mati mengejut ke orang ke. Oleh kerana tak boleh terima ni, kita meratapi. Meratapi, berasa menyesal, berasa kecewa dengan kehilangan, berasa tak boleh terima bapa Allah Ta'ala memati dah dia. Sallallahu macam tu. Maka dosa tu besar bila kita meratapi di atas kematian. Hendaknya kita bersabar di atas kematian. Patutnya kita tengok orang lain mati, kita ingat kita, jangan dia ingat orang. Hari ni dia, esok kena kaku lagu mana lah. Mayat-mayat tak kodoh ke apa lagi. Patut ingat kita. Jadi orang lah ni dia tengok orang mati, dia duk kesian ke orang mati. Patutnya kita tangisilah diri kita sendiri. Kalau aku ni duduk tempat dia tangosung tu lagu mana. Utang orang tak payah lagi, tobat tak lagi. Lagu mana kamu. Dia. Bab yang ke-8 dalam kitab yang sama ni nak menyatakan seksaan orang yang tak bayar zakat. Manakala kita ni berkewajipan bayar zakat, cukup syarat, kita tak usah bayar. Maka kalau mati besok, apa keadaan kita? Di dalam kubur dan di dalam neraka. Kemudian bab yang ke-9 nak menyatakan pula dosa orang bunuh orang. Tengok. Dosa bunuh orang. Dosa bunuh orang tak apa sebab lah. Dosa lah kita bunuh orang, nak marah kita bunuh. Gak bunuh ni banyak cara. Tidak semestinya bunuh ni dengan tikar.
Dengan tembok. Zaman moden ni orang bunuh orang dengan sihir ni. Orang guna sihir bunuh. Bila orang kena sihir tu tak boleh ku kering. Tobik darah akhir mati. Bunuh juga. Nama bunuh juga tu. Sebab tu orang tu mati tu sabab usaha dia. Dan juga nak menyata dosa orang yang putus silaturahim dengan keluarga. Ni perlu kita tahu dek aku. Silaturahim ni kita dengan adik-beradik, saudara mara, hoduk rapak. Tiba-tiba ada seleheng sikit ya. Ada kis sikit. Tak bertegur, tak pergi mari sampai mati. Allah. Dosa besar tu dia aku. Putus silaturahim. Tika kecil kita adik-beradik ni tidur sebatang, naik motosikal sekali pergi sekolah hendak. Makan sepinggan mok suap. Mandi dalam air beledi yang sama. Bila besar panjang balah adik-beradik. Di mana silaturahim itu duduk? Maka ketika tu kalau kita mati dalam keadaan tidak bermaafan, berat di aku. Tak bang syurga lah. Putus silaturahim. Walaupun kita semayang, kita puasa pun. Dosa putus silaturahim. Jangan. Yakin cerita setahu mana dosa dalam hadis Nabi sebut. Dan bab yang 10 nak menceritakan hak tanggungjawab perempuan atas suami. Hati dia masuk buku yang kedua. Buku hukukul lajain. Dalam kitab yang sama. Mana apa tanggungjawab apa ni kita suami hak kena buat kepada isteri. Setara mana? Cukup dengan sekadar makan nasi begitu saja. Cukup dengan sekadar duit saja kau kan. Tanggungjawab. Kena ambil kira tu. Jangan tahu bini saja tanggungjawab. Banyak kira tu. Bab yang sebelah dalam kitab yang sama ni nak menyatakan huru-hara hari kiamat. Bagaimana suasana di pada masa selepas kita bangkit daripada kubur. Kita mati, kemudian hidup balik. Lepas kiamat kita hidup balik. Mati sekali, hidup 2 kali. Orang kata mati sekali, hidup sekali. Hidup atas dunia sekali lah, apa hidup akhirat pula. Jadi bagaimana huru-hara di pada masa dengan panahnya, dengan titian siroknya, dengan timbang-nimbang amalnya, bagaimana? Soal jawab di pada masa. Semua dia akan cerita. Benda patut kita tahu sebelum ada kita mati. Bab yang ke-12 akhirnya nak menyatakan sifat syurga dan neraka. Itulah sekali ya. Mula-mula dia menyatakan neraka gini neraka ni apa lapis panah ni setara mana. Akhirnya dia menceritakan syurga. Syurga ni nikmatnya bagaimana. Maka elok sekali lah kita belajar. Kita mendengar, mudah-mudahan bila kita mendengar tu kita tak beranilah nak buat dosa tu. Kalau hok buat dah kita boleh taubat cepat-cepat. Kalau kita taubat timur taubat tak ada apa-apa lah. Itu di antara isi kandungan. Kemudian kita masuklah sikit. Bab yang pertama tadi, bab nak menyatakan bab 1 seksaan, mana azab bagi orang yang meninggalkan semaya. Adik kakak tahu berlaku dah. Tapi kita dengar selalu ni mengingatkan kita. Bab ini menerangkan bagaimana seksanya orang meninggal semaya seperti firman Allah Ta'ala. Mana dalil kata kita ni kena semayang.
Mana dalil kita ni kena semayang. Nah, takut-takut orang kata semayang tak wajib ke orang ko. Kan? Kalau anak murid ayah peng dia kata tak wajib semayang. Nak semayang tak apa. Kita memang gitulah. Kan? Kita tak nak lah gitu tu. Ada. Dia kata dia tak semayang apa-apa. Dia kata tu guru ayah peng kata tak apa nak semayang tak apa tak sih tak apa. Salah. Mana dalil firman Allah Taala? Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sembahyang itu. Apa maksud diri? Diri itu maksud mendirikan sembahyang. Melaksanakan sembahyang. Diri itu mana kena buat. Bukan diri mana duk cacan dah. Benda buat. Nah, buat tu cara mana? Ikut rukun dia lah. Ikut rukun dia. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya sembahyang atas orang-orang yang beriman. Sembahyang Allah Taala perwajibkan ke atas kita 5 kali sehari sembahyang. Kalau hak lain malah tak ada apa-apa dah. Nah, kita rajin sekali 5 je hak wajib. Hak sunat beres tak ada apa-apa. Nak buat mujur tak buat tak ada salah. 5. 5 kali pula Allah Taala kata 5 kali itu nah yang ditentukan waktu. Tengok. Ada waktu mana kalau kita ada urusan kerja, orang panggil tak tergendala lah. Nah, kalau jawab, tak ada nak sembahyang kerja banyak. Sembahyang ni ada waktu dia. Tidak kata sembahyang nak kerja tak ada. Ada waktu yang tertentu. Mana 5 ya? 5. Nah, Allah Ta'ala perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Ta'ala jemput Nabi naik Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit, berjumpa dengan Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj. Nah, Allah Ta'ala perintah pada Nabi, wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard qad farradtu alaika wa ala ummatika khamsina salatan fakum biha anta wa ummatuka. Masa Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala malam Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, sesungguhnya semenjak aku jadi langit dan bumi, bermula pada itu lagi, qad farradtu alaika, maka aku nak perdukan ke atas kau, wa ala ummatika, dan juga umat kau, khamsina salata, 50 sembahyang sehari semalam. 50 di aku. Bukan 50. Pakum biha. Allah Ta'ala kata, Muhammad, dirilah dengan 50 sembahyang. Anta wa ummatuka, kau pun kena buat 50, umat kau pun 50. Nabi terima dengan syukur itu. Bila Nabi turun daripada atas langit pertama, jumpa dengan Nabi Isa pada langit yang kedua. Nabi Musa pada langit kedua. Nabi Musa duduk nanti tengah jalan atas langit yang kedua. Dia kata, ya Muhammad, Allah Ta'ala royak gapung. Kalau bahasa mudah kan, Allah Ta'ala ada beritahu apa? Nabi kita tak beritahu. Dia kata, Allah Ta'ala perdu atas aku dan umat aku 50 kali sehari sembahyang, sehari semalam. Rok kedok kita nak buat 50 kali. Nah, 5 kali pun mepeh tu. 50. Tu asal hak Nabi terima. Maka Nabi Musa nasihat. Dia kata, ya Muhammad, umatmu tak mampu. Gila buat tawaf.
Minta kurang lah. Maka Nabi pun mikir, kalau 50 kali sehari, lama aku sore semayang mak aku duduk. Dia tak apa lah. Nah, maka dia tanya Jibril, molek ke tak molek kalau kita awal? Tak tergamuk ni muka tu yang suruh. Maka Jibril anggap, isyarat gigi. Kita awal. Nah, tawa aku gelimo turun Nabi Musa nasihat, tawa aku gelimo. Nah, 9 kali naik turun langit. Nah, naik turun langit kedua jumpa Nabi Musa nasihat. Bila 9 kali 5, akhir tinggal 5. Nah, tawa tinggal 5. Tinggal 5 pun Nabi Musa kata, kalau boleh kurang lagi 2 ke 3. Nabi kita jawab, lah, padan dah. Lah, mampu tak mampu pun sekat 5 ni dah. Akhirnya Nabi kita tu. Jadi kalau kau kuasa kat 50. Maka akhirnya Allah Ta'ala kurang pada 5/2 sehari semalam. Jadi walaupun 5/2 kita semayang, kita semayang Zuhur 1. Tapi ganjaran pahalanya seperti 10. Nak tubik 50 ni. Nak tubik 50. Semayang subuh sekali sehari. Tapi seolah-olah semayang 10 kali. Ini semua ganjaran 10. Akhir cukup 50 juga. Walaupun 5. Tu. Jadi 5 je. Jadi Nabi minta kurang hingga boleh 5. Tu pun ada lagi orang kecek kedai kopi. Yang lagi orang kita kecek kedai kopi. Allah dia kata. Dia kata lah, Nabi kita minta kurang 5. Nyoh kurang. 5 kurang. Akhir sekali tinggal 5. Dia kata. Kalau Nabi kita setengah lagi naik minta kurang 5 free tak payah mayat. Allah. Hak 5 dah ngelah dah. Minta kurang lagi. Kurang apa habis licin itu. Anak itulah tabiat orang kita. Hodok buah kedai kopi lah. Maknanya patut kita bersyukur hasab ada 5. Kita diwajib buat 5. Walaupun kita semaya 5 waktu, pahalanya seperti kita semaya 50 waktu. Itu dalil. Dan lagi firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maksudnya, maka sesudah mereka, Allah Ta'ala cerita, sesudah mereka datanglah keturunan pengganti yang mencuaikan semaya. Tengok Nabi tak apa. Maknanya tu ni akan datang anak cucu cicit kita besok. Semakin malah, semakin cuak. Dan menuruti hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Dia buat dosa, dia tak boleh lari dah. Kalau orang ni banyak buat dosa, dengan sendiri dah semaya dia tak nak. Maka mereka yang akan menghadapi azab. Ni dalil kata kena seksa ni. Jangan ingat tak semaya free. Mereka akan menghadapi azab mana? Dalam ni aku. Azab dalam ni aku. Lah ni tak lagi. Hati orang tak semaya dia sedap buah. Dia kata, aku tak mayang sekali abuk pun. Tak ada sakit perut lagi dia kata. Dia kata tu haji tu ke masjid Somo, Cimani kuat darah tinggi, aku tak mayang tak masjid dak. Tak ada Cimani darah tinggi. Ya sedap tu buah kan. Sungguh kan. Ada pergi masjid tu banyak kena Cimani darah tinggi jatuh. Hodok minum arak, hodok jodi, tak ada. Sebenarnya Tuhan nak uji. Allah Ta'ala nak uji dia. Dia sedar ke tak sedar?
Maka bila dia tak sedar, dia kata baik aku tak mayat, sihat tak ada apa-apa. Dia tu pergi jemaah sama baca haji tu, lah ni duk lewat dia. Ya sedar dah. Kita orang mari masjid ahli jemaah. Nah, ahli dengan mengajar. Kalau Allah Taala wi sakit. Nah, Tuhan wi sakit, kita mari jemaah dah kadang-kadang orang tanya. Dia kata apa kita mayat tak tinggal dah. Puasa tak tinggal dah. Masjid pergi. Apa duk kena uluran macam mana dia kata. Nah, kena seteruk lah ke apa. Sebenarnya kita hak baik dah ni. Allah Taala beri penyakit, tak kira lah sakit seteruk ke gapo ke, itu menanda Allah Taala nak hapuskan dosa kita hak sakit baki. Mungkin dosa kita ni ada lagi, dan dosa kita buat tu Allah Taala tidak ampun dengan sebab sembahyang, Allah Taala tidak bersih dengan sebab kita sedekah, bahkan Allah Taala akan ampun dengan sebab kita kena covid. Itu cara. Nah, dengan sebab kita kena dan sakit jantung ke apa. Nah, ada dosa kita tu ampun dengan sebab kita sedekah. Kita sedekah hapus dosa. Nah, kita kurban hapus dosa. Tapi ada dosa ia tak boleh hapus dengan kurban, tak boleh hapus dengan haji, dengan umrah. Tapi Tuhan nak hapus dengan kena serangan jantung ke gapo. Itu cara kan. Tu maka kita jangan kecewa lah. Kalau orang tak faham, pergi masjid pun kecewa ni betul lah, baik tak sagi. Nah. Dia tak faham. Tu. Bayangkan kalau kita dalam sembahyang dak masjid tak pergi dah. Tak sakit, tak remeh. Tu Tuhan nak uji. Allah Taala nak uji kita. Kita jangan ingat bila rasa sedap, tak sakit, tak remeh, pitih banyak, mayat duk, puasa duk. Jangan ingat tu Tuhan suka, sebenarnya uji. Kalau kita berasa kita puas hati, Tuhan tak marah. Tak ada sakit. Sedekah orang semaya sakit. Jadi kita tengoklah. Kalau kita nak tahan perakat macam tu, nak tahan perakat tikus, kita berhutang. Berhutang dalam perakat. Maka tikus hak bodoh ni, dia kata baik tuan rumahnya kata pisang kat aku hari ni. Sedangkan tuan rumah kata pisang tu nak perakat dia. Mungkin dalam pisang tak ada racun. Dia kata baiknya tuan rumah dia kata ngah pisang, ngah nasi, ngah dengan ayam goreng, ngah ikan kering. Dia pun alih duk makan. Bila tengah makan tutup. Nyesal tak sudah-sudah. Begitulah. Orang tak maya ni, oleh kerana Tuhan wi sihat, wi duit banyak, dia puasa tak ada apa-apa kali, Tuhan sayang kali, tiba-tiba mati dengan wujud, tak ada nak taubat, tak ada nak apa. Kita kena duduk situ. Jadi mudah-mudahan kita tidak kecewa. Ingat aku ni masjid tak tinggal dah. Tapi kan duduk demen semacam, ingat Tuhan nak hapus dosa aku. Gitu. Oleh di dosa aku banyak lagi. Duduk situ kan, jiwa kita tidak stres lah. Tidak rasa kecewa lah, tidak rasa nak marah. Orang tu nak marah orang ni. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Itu sama dengan ayat dia kata, mana mereka menghadapi azab dan neraka kecuali orang yang taubat. Ini sebesar mana dosa kita pun, walaupun tak pernah semayang, tapi kalaulah kita ni sempat taubat, sempat taubat sebelum pada kita mati ni, kita dah taubat, takdir Allah Ta'ala terima taubat kita, maka tak ada lah seksa tadi, dosa tadi, dia tu yang terima taubat mudah. Bagi kita tak mati ni peluang ada lagi. Ada satu orang, dia ni tak pernah semayang, dia pergi jumpa hamba, dia tak pernah semayang. Allah tak pernah semayang. Dia ni tak pecah lagi lah. Dia kerja dalam uniform lagi lah. Dia pergi. Dia kata ustaz, dia kata nak tanya. Saya ni tak semayang yang muda siapa tu. Nak pecah tak lama dah. Dia kata 50 dah dia kata. Palaku mana kalau dia semayang tu hati imum kodok. Asal tak pernah semayang.
Tuhan terima kodok kalau dia semaya, dia start semaya, dia tobatlah Tuhan terima kodok. Sebab dia tanya orang lain, ramai dah dia tanya ustaz tu lebah. Dia mau tu jawab Tuhan tak terima, kau banyak dosa. Dosa gapo nak banyak, mau tanya dia. Dia kata tok semaya. Nah, minum arak, makan riswah, pelacur. Dia kata hari Minggu pergi tidur di hotel golok gitu. Mulai anak seorang yang kata hasil pada hotel gitu. Jadi oleh kerana banyak dosa saya ni banyak orang kata Tuhan tak terima dah banyak dah. Jadi ni orang yang kepak nak tanya ustaz ni, Tuhan terima ke dok kalau saya taubat? Dalam keadaan dosa saya banyak sungguh, saya mengaku. Dia mengaku ambil rasuah ambil korban. Amo jawab begini ya. Jadi yang mengapung dosa kita ni siapa? Allah. Jadi dah Allah yang mengapung, apa duk dengar orang ni. Bapa kita tanya Saleh tu apa kodok? Yang mengapung dosa ni Allah. Maka kalau kita tanya 100 orang tak serupa jawab. Dan kita tahu yang mengapung dosa Allah, kita bertaubatlah kepada Allah. Tak usah duk dengar lah orang kata Tuhan tak terima dah mun dosa banyak dah. Tak usah duk dengar. Yang mengapung bukan dia, bukan Mamat, bukan Saleh hapung dosa kita, Allah. Maka taubatlah. Tuhan terima. Amo kata Tuhan terima. Percayalah saya. Tuhan terima. Biarlah orang kata tak terima banyak mana dosa cek, saya jamin Tuhan terima. Allah dia pun jeri. Suka baru ada orang jawab Allah Ta'ala terima. Hati ada nak. Jadi amo tanya dia macam mana cik telitah nak mari nak start semaya ni, telitah ke mana? Dia kata telitah ke ni. Dia kata saya ada anak besar dah, sekolah menengah. Anak balik sekolah semaya. Jadi saya suami isteri tak semaya. Jadi duk mikir lagu mana lagu. Salahnya anak tanya, abah, bapa tak maya, nak jawab kan? Anak maya. Engkau dia ngaji sekolah, engkau ustaz dia ajar di sekolah cara semaya. Walaupun pok tak nak ajar maya. Engkau dia ada cikgu agama dia ada sekolah. Dia tak kelik maya zuhur, maya asar, dia kata anak. Dia tahu saya sekelamin tak semaya dia tengok kelipah. Berasa malunya dia kata. Salah anak tak tanya lagi dia tu. Kalau anak tanya bapa, abah tak maya nak jawabkan. Nak jawabkan. Dan mikir pada itulah mari wasa nak taubat. Maka nak taubat itulah takut Tuhan tak terima. Dosa banyak bukan tak semaya sekarang, tak puasa, minum arak, berjudi lagi. Allah. Maka bila kita jawab yang terbaik, Tuhan terima. Allah tak ada terima. Yang pun dosa, bukan mamak tak boleh hapun dosa kita. Saleh tak boleh hapun dosa kita. Yang mengapun Allah, maka kalau Allah Ta'ala nak hapun kan, orang nak sekat tak boleh kata. Yang pentingnya kita kembali kepada jalan. Dia pun dah tak nak start dah, dah tak nak start boleh nak kata. Kalau tuan kerja sih malam, gilah belajar siang. Kalau kena kerja sih siang, agilah belajar malam masjid. InsyaAllah kata nak start. Jadi pengajaran pada kita pun, mana walaupun dekat nak penceng dah kita ni, tak pernah buat amal, pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat Tuhan tidak tutup. Selagi nyawa tak sapa di halkum, selagi matahari tak naik belah terjatuh, Tuhan tak tutup. Jadi kita nak taubatlah. Tak sedut dengar orang. Kalau dengar orang kata kena berlaku. Orang kata tua-tua baru dengar haji, dengar orang kata pergi haji. Pergilah. Ini Tuhan ayat dah ni, Tuhan dalam Quran ni Tuhan kata kan, illa man taba, malaikat orang yang taubat. Mana sebesar mana dosa kita pernah laku. Kita penuh zina, penuh curi, penuh judi sekalipun, seandainya kita kembali kepada jalan, Allah Ta'ala jawab, illa man taba,
malaikat mereka yang taubat. Bila taubat wa amana, ada taubat ni, nah jadi orang beriman lah. Pas ciri orang beriman lah ke mana? Wa amila solihah, kena buat amal soleh. Tak boleh taubat saja mayat duk. Tak ada. Nah, lah jumpa orang tanya, Muhammad, mu curi lagi kau dah ni. Dah memang orang tahu dia curi. Mu curi lagi? Dak, kita tak curi dah buat curi. Mu narok lagi? Dak. Nah, mu nipu orang? Dak. Ambil orang? Dak. Semaya pun dak juga. Tak jadi. Dak berlaku. Curi dak, maya dak, puasa dak. Tak adil lah gitu. Orang tak panggil taubat. Dak. Gak tu dak, maya pun dak juga. Ingat aku setakat dak curi. Tak adil. Itu tak adil. Sebab tu ayat ni. Nah, taubat wa amana, jadi orang beriman. Maka nak jadi orang beriman ni lagu mana ciri? Wa amila solih, kena buat amal soleh. Taubat, jadi orang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman saja tak beramal, tak jadi juga. Senang kata tu yang buat ayat dah. Nah, ya Allahu Rabbi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maksudnya, maka kecelakaan besar bagi ahli semaya, yaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan semaya. Jadi Allah Ta'ala katakan fawailul lil musallin, neraka we bagi orang semaya. Rana neraka we orang semaya masuk neraka we? Begini, Allah Ta'ala kata neraka we itu bagi orang semaya, maksudnya orang yang wajib semaya tapi dia tinggal. Itu maksud. Kadang-kadang orang ada orang pasal kata Allah Ta'ala kata neraka we bagi orang semaya. Orang semaya pun nak masuk neraka we. Bagi semaya tu bagi orang yang cukup layak lekat syarat-syarat, tiba-tiba dia tak semaya. Itu maksud bagi orang yang semaya. Orang yang kewajipan dah kena semaya, dia balik dah, dia Islam lagi, dia tiba-tiba tak semaya. Itu maksud aku. Nah, dia wajib dah semaya cukup syarat akhir balik ke apa, tiba-tiba tak semaya. Maka tak semaya itulah will nak will. Yaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan. Lalai tengah makna tak semaya langsung. Tak semaya langsung. Bukan lalai makna duduk tengah semaya teringat ke lembu. Aku weh dah lah. Aku semaya teringat ke kambing. Nah, kalau semaya subuh pagi teringat ke nasi kerabu. Tak ada apa ramai masuk nak weh. Nah, orang minat hati cana dia main subuh teringat ke hati cana. Misalnya. Nah, tu tak menarak kau masuk neraka, semaya teringat kau masuk kerabu. Hak tu yang kata lalai masuk neraka ni, lalai dengan maksud tak buat. Mana dia lalai melaksanakan tanggungjawab seorang muslim. Lalai makna tak buat langsung. Bukan kata lalai dia ingat tengah semaya, dia ingat ketutuasa dia dah kita manusia ni. Nah, dia ingat macam-macam lah. Nak khusyuk tu. Dia tidak wajib khusyuk. Semaya ni tidak wajib khusyuk. Tapi kita nak khusyuk. Ada situ. Sebab khusyuk ni bukan mudah. Bukan mudah. Nak khusyuk bila masuk semaya. Tak ingat langsung benda lain. Dah orang wali, orang para nabi tak apa. Kita ni setara Allahu Akbar. Ingat lalu dah anak kacil motor duduk situ. Nah, pisang duduk situ. Ingat habis. Dah duit dia ingat lah kan. Tadi dia akan cari tak jumpa. Tu Allah Rabbi dah. Tak apa. Maya tidak matang sebab kita teringat hati canang ke apa. Dan hak batang kita pergi makan baru batang. Lagi tak makan tak apa. Dan itu maksud dia kata orang yang lalai. Maksud lalai menunai tanggungjawab sebagai muslim, dia cukup syarat tapi dia tak buat. Lalai lah. Nah, supaya kita buat kerja lah. Orang suruh akak bagi upah sikit-sikit. Itu tak akak. Tak tunai tanggungjawab lah.
Macam mana orang nak bayar gaji? Allah Rabbi. Mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil